terus tekan. Okay, first setup kita dah selesai. 40 lebih kurang dalam 40 pip. Apa yang saya nampak dekat goal ni, macam saya bagi tahu dekat korang, sekarang ni goal dia tengah bermain-main dekat kawasan ni tau. Ni benda ni yang daripada semalam lagi saya share dekat korang ni. Sekarang ni goal ni tengah bermain-main dekat kawasan fake out support sini, which is fake out punya setup. Untuk pengetahuan korang, okay, support fake out dekat sini. So support pump, dia ambil lajak dekat sini. Okay, so dia turun dia junam. So dekat sini ada satu fresh, tempat fresh dekat Delhi. Okay, dekat Delhi. Sekarang ni Price tengah bermain-main dekat sini. Jadi apa yang saya nampak pula adalah, kau nampak tak ni, cara candle ni mati pun cantik tau sebenarnya. Dia nak close. Bagi saya lah, apa yang saya nampak, dia nak buat, dia nak tinggalkan shadow panjang lah ni. Lepas tu dia mati candle sini, dia open macam ni nanti. Itu target saya lah untuk hari ni. Ni daily punya candle lah. Sebab dia candle sebelum ni dia close cantik ni. Jadi saya punya target untuk besar, target besar saya adalah, mungkin saya akan tengok dulu candle ni mati macam mana sekejap lagi, close macam mana nanti, baru saya boleh decide. Tapi target saya macam ni lah. Jadi daily resistance, daily support. Sekarang ni dia dah bermain-main dekat resistance. So bila kita dekat tempat resistance, kita kena cari apa? Kita kena cari sell. So bila kita nak cari sell, kita kena turun dekat time frame. Ni daily, kita turun dekat H4. Okay, H4 apa yang korang nampak? Cheese H4 dekat kawasan fake out dekat sini. Dia tengah bermain-main lagi dekat sini. So kalau kita nampak dekat H4, dia macam nak break. Jadi M30 lagi 13 saat, lagi 10 second untuk candle M30 ni close. Okay, jadi korang ready. Sebab bawah-bawah ni saya dah tak nampak dah apa benda fresh fake out yang terbentuk, melainkan fake out yang telah di break kat sini. So kita akan tunggu. Okay, ngam. Kita counter sell kat sini. Kita layan je goal ni malam ni. Boleh? Boleh tak boleh? Kalau boleh, cuba komen 2. Perhatikan betul-betul dekat zone jaga entry. Okay, ni bukannya candle fake out yang saya nak. So kalau kita tengok kat M30 pun tak ada, melainkan dekat area sini. Belum, selepas. Okay. So janganlah dia pergi dulu. Harap dia ambil order dulu dekat 3302 tu, sebelum dia pergi dekat zone daily kita ni. Ada entry ke? Kita dah settle first entry. First entry kita dah dapat 40 pip. So kita tunggu untuk next entry. Alhamdulillah, memang signal mantap. Stay je sebab memang saya punya live ni dia ada banyak surprise dalam ketenangan. Korang kena faham oh. Dalam ketenangan tiba-tiba saya cakap tengah-tengah, tiba-tiba saya cakap bam, jom masuk, bam, miracle happen. Berapa kali lah benda jadi macam tu. So korang, kalau korang stay ni, korang stay je. Kalau macam ni kan, dia turun, dia naik, naik. Maksudnya ada kebarangkalian untuk dia floating lah. Bila dia dah masuk ni, dia akan tarik lagi. Sebab maybe ada zone dekat sini yang dia tengah respect. Ada zone yang dekat sini yang dia tengah respect dekat sini. So dia tengah habiskan jalan cerita yang ada zone dekat sini. Tapi bukan zone saya. Okay, ada zone dekat sini yang dia tengah respect. Jadi bila dia masuk je zone ni, mungkin dia akan sub, baru dia pergi. Kita kena tengok dekat small time frame pula. Dia bagi hint buy dekat small time frame, kita masuk buy. Dia reject, pump, naik, datang balik. Goal buy now. 20 second, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dia keluar atas. Apa kita nak buat? Kita follow saja. Okay, sekarang ni decision saya sama macam waktu kita menang news malam. Kita menang news 2 hari lepas, US session 2 hari lepas. Semalam hari Isnin, Selasa kan. Decision saya still sama. Pergerakan yang sama yang korang kena perhatikan sekejap lagi. Reaction, pump, reject lagi. So kali ni dia tengah buat reaction.
dia react lagi. So sekarang ni dia tengah dekat sini. Siapa-siapa yang break dulu, sama ada dia break sini, kita masuk dekat ujung shadow ni, buy. Dia break bawah ni, kita masuk ujung shadow ni, sell. Kita tengok dekat M1. So korang buka dekat M1, tengok betul-betul. Sebab sekarang ni kalau kau tengok pun dekat time frame, dekat line chart, dia berbentuk macam ni, reaction yang tajam. Maksudnya pergerakan yang laju, naik laju, turun laju, naik laju, turun laju, naik laju balik. Jadi kita akan tunggu movement dia. Zone ni akan di break sebab hint ni dia dah cuba bagi. Jadi hint ni dia dah bagi untuk dia bagi tahu yang dia akan break zone ni. Walaupun dekat M15, bagi newbie trader yang dia anggap baru belajar fake out, oh ini fake out, kita sell sini. Dia sell pun tapi dia pun tak tahu kat mana kan. Jadi sebelum dia menghampiri fake out zone kita tu, kita kena tengok dekat small time frame dulu apa yang dia nak buat. So bagi saya, nampak gaya dia macam nak break dekat zone fake out kita ni. Kalau dia bounce ke bawah balik, dia maksudnya dia tengah tingtong. Itu dia gol, membuat gelecekan demi gelecekan, melepasi player Argentina. Let's go. Let's go. Kita lakar sejarah lagi untuk malam ni. Zhao USD menentang Zing hentak market. Spam W. W bagi 1000 W. 1000 W, let's go untuk saya. Saya tengah close profit ni. Bagi lagi. Saya nak lagi. Pelai bos. W bagi 1000 W. Let's go. Jangan berhenti. Saya ada benda penting nak share dekat korang. Mantap gol. Let's go. Guys, barang panas kita dapat lagi malam ni, Junap. Kau tengok komen. Alhamdulillah. Spam komen guys. Jangan layer bahaya cikgu. Saya layer saja. Lagi bawah lagi layer. Layan guys. Guys, 382 orang tengok akaun baru. Hentak market win again tonight. Junam lagi bos. Hentak market mendunia. Oi. Let's go. Wey, kau tak nampak ke? Gila siap hantar market. Gila tu. 3 hari lah. Bukan 3 hari, daripada 2 minggu lepas. Minggu lepas pun kita sibuk. Daripada hari Isnin kita profit. Sila air bulan saya koyak kan macam ni. Gila kan? Gila. Jap. Gila ke? Break-even tak pasang kan? Dia nak naik tu. Sembih. Jadi kita borak sekejap. Mantap weh. Gila weh. Kalau korang tak follow kan, esok korang follow. Bukan rugi, esok korang follow. Saya tahu korang tengah tengok line, tapi korang percaya line ni paling clear antara Maxis dengan Selcom. Itu saja video untuk malam ni. Live trade kita 4 setup settle. Kita dah bagi community semua rasa profit. Korang nampak macam mana saya entry, macam mana saya layer, macam mana saya counter, macam mana saya masuk, macam mana saya yakinkan dorang untuk bertenang ketika floating. Jadi akhir kata, senang cerita, kita punya account TikTok kena ban. Ini account yang saya rasa tak tahulah account yang keberapa. So saya kena dapatkan account yang baru lagi untuk kita boleh live trade lagi dengan dorang. Sebab dorang pun semangat kan, dorang pun bertenaga ataupun dorang pun rasa nak saya live trade depan dorang. Jadi
Diorang nak benda tu, saya bagi. Jadi kalau korang nak join live trade ataupun education ataupun daily signal, korang boleh tekan link dekat bawah, join saya punya Telegram. And sebelum korang join saya punya Telegram, korang kena register korang punya trading account dulu. So link ada dekat bawah. Korang pakai broker yang sama macam saya pakai, barulah kita TP sama-sama. Kalau saya SL pun, kita SL sama-sama. Tak adalah saya belum lagi sentuh SL, korang dah sentuh SL. Sebab apa? Sebab spread korang kangkang. Ni saya broker yang saya recommend dekat korang, senipis kulit bawang. 7 je spread goal dia, 6, 5. So korang boleh pakai. Okay? Apa-apa pun settle lah untuk malam ni. Tak ada apa lah yang saya nak bagi. And kita akan ready untuk esok punya live trade pula. Jadi itu saja daripada saya untuk video kali ni. Assalamualaikum. Bye-bye.